Lauk ni dia pekat dia puan. Kalau you rasa dalam rumah family ramai, buat kuah sikit pun boleh lah ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi lauk ayam merah hijau. Okey, first kali kita panaskan minyak dekat periuk ke kat kuali. Kita nak goreng ni dulu ni. Carrot, bell pepper hijau dengan bell pepper merah. So kita masuk dalam minyak. Kita goreng sebentar. Jangan goreng sampai garing. Goreng sampai dia layu lah, dia layu ya. Tak perlu garing lah. Okey, kita nak angkat dah dia sebab dia dah mula, carrotnya tu dah mula macam kembang tau ya. So kita angkat. Kalau tak nak buat macam ni, malas, tak payah buat macam ni pun tak apa. Masuk lauk sekarang, masuk dia pun boleh. Cumanya kalau macam gini, dia ada ekstra bau. Bila puan makan ni nanti dia ada bau. Dia tak bau mantah. Okey, kita nak masuk ni bawang Holland yang kita hiris ni tadi. Okey, kita tumis sampai bawang ni layu. Halia. Ada yang kita dah tumbuk dan bawang putih yang kita cincang. Okey, kita tumis sebentar lagi sehingga dia naik bau. Okey, kita nak masukkan tomato, buah tomato. Tumis lagi sampai tomatonya layu. Kejap. Dia kalau syok macam tu ya. Okey, kita masuk ayam. Sekali lagi kita sambung. Saya masuk ayam sebab ini dah mula lecoh ya. Okey, saya masuk ayam dulu. Ataupun saya masuk garam dulu. Saya tak ada kuah sangat, jadi kita masuk garam dulu ya. Okey, kita masukkan garam. Nanti sekejap lagi saya sambung sambil saya buat ni ya puan. Okey, kita balik-balik sekejap ya. Okey, saya nak masuk ni dulu. Apa ni? Buncis. Saya tak goreng buncisnya. Okey, kita nak masuk yogurt. Sebab itu lauk lama dia lagi sedap. Kejap puan. Kita masukkan ni biji sawi ni saya tak tumis ya, saya just masuk je. Paprika dengan lada hitam. Tu boleh faham tu? Saya tahu ni ramai yang tak tahu ni. Semua buat, tumis, dah masak, sejuk, dibiarkan sejuk dalam kuali, lepas tu buka pula tu tudung periuk tu. Kan? Sekejap puan, kita masukkan ni. Kan tak kasi tak jadi hijau merah dia sekarang. Okey. Rebus. Saya goreng ayam ni. Saya tak rebus, saya goreng. Okey, kita nak masukkan kita punya daun ketumbar. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk ayam merah hijau buat tetamu Kak Zada. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.